adalah Miss Intercontinental Malaysia 2017 dan Miss Supranational Malaysia 2018. Saya memiliki kelulusan dalam bidang farmasi, Bachelor of Pharmacy Honours, dan saya telah bekerja dalam hospital sebagai ahli farmasi selama setahun lebih. Tetapi jiwa dan hati saya hanya ada pada bidang seni. Jadi sekarang dengan gembiranya saya bekerja sebagai seorang pelakon, seorang pengacara dan seorang model. Jadi macam mana saya boleh terlibat dalam industri ini? Sebenarnya saya memasuki pertandingan Ratu Cantik. Tapi pertandingan ni dulu-dulu dia sangat kecil, dia tak popular pun. Tetapi dari pertandingan inilah designer nama dia Bon Jolie yang sedar akan nampak potensi saya dan dia membawa saya ke peringkat antarabangsa. Dan dari sanalah semuanya berlaku. Saya ada dua cabaran yang terbesar masa saya mula-mula bergiat dalam bidang ni. Pertama sekali, berat badan saya sebab dulu saya 75 kg. Dan cabaran kedua adalah halangan daripada keluarga saya sendiri, kerana keluarga saya tak rasa yakin dengan saya memasuki dalam bidang ni. Jadi saya pun curi-curi tipu yang saya masih kerja sebagai ahli farmasis. Dan selepas 6 bulan mereka dapat tahu yang saya sebenarnya dah tak kerja lagi. Tapi saya tunjuk yang walaupun 6 bulan saya tak kerja sebagai ahli farmasi, saya masih dapat jimat deep pocket dari kerja sebagai model, kerja sebagai host. Dan mereka pun nampaklah yang saya memang berdedikasi dan memang menaruh minat dalam bidang ni. Dan mereka pun sekarang dah bagi restu. Wanita yang cantik adalah wanita yang rasa selesa dan bangga menjadi diri sendiri. Saya memang suka dengan kata-kata ni sebab saya rasa kita semua perempuan, semua lelaki kat dunia ni memang cantik. Tapi apa kecantikan dia adalah keunikan dia. Kalau semua orang sama, dah tak cantik. Jadi kita kena memang sayangi kita punya kelebihan dan kekurangan, dan kita kena rasa bangga dengan diri sendiri sebab kita ada seorang je kat dunia ni. Dalam bidang kerjaya saya ni, pemakaian alat solid tu memang wajib. Kadang-kadang boleh sampai 18 jam tak Sasha kena pakai bedak asas, bedak, pemerah pipi dan sebagainya. Jadi, walaupun Sasha sibuk, Sasha masih mencari masa untuk mendapatkan rawatan kulit demi menjaga kesihatan kulit saya. Jadi Sasha baru selesai mendapatkan beberapa rawatan di sini dan Sasha rasa macam tiba-tiba sangat cantik dari 9 ke 10. Jadi sudah Dr. Atira terangkan kepada kita orang apa rawatan yang Sasha buat tadi. Okey, yang pertama tadi Sasha buat rawatan kita panggil fire and ice dekat wajah. Okey, so bila Sasha rasa yang panas tu, apa yang kita buat, kita menggunakan pupul panas yang kita letakkan pada kulit. So apa pupul panas ni? Fungsi dia untuk membuang segala kulit-kulit mati yang ada pada kulit. Selepas kita membuang kulit mati tersebut, kita akan meletakkan pupul sejuk. Pupul sejuk ni dia akan memberikan lagi lebih kelembapan pada muka Sasha dan juga memberi lebih banyak nutrisi pada muka Sasha. Sebab tu lah lepas Sasha buat kita panggil fire and ice by Clinical, kulit tu akan rasa lebih lembut, lebih glowing dan lebih bersinar. Betul, lebih bersinar. Ya. Jadi rawatan yang kedua yang Sasha buat tadi, dia dekat belakang. Okey, yang Sasha buat tadi rawatan di bahagian belakang, fungsinya adalah untuk kita nak menghaluskan lagi kulit di bahagian belakang. Jadi kita datangkan mesin yang hujungnya ada mata berlian. Jadi mata berlian ni apa fungsi dia? Boleh mengambil semua kulit-kulit yang kasar di bahagian belakang. Dalam masa yang sama kita boleh mengubati kulit tersebut. Kalau ada jerawat, kita boleh mengubati kulit tersebut dengan memberi ubat di bahagian belakang. Sebab itulah bila Sasha buat rawatan ini, bahagian belakang tu akan rasa lebih lembut. Ya, betul. Memang rasa lebih lembut, rasa lebih halus dan kulit tu lebih sihat. Doktor, saya nak tanya satu. Tadi bila saya datangkan, kaki saya adalah rambut sikit-sikit, tiba-tiba tak ada. Rawatan yang Sasha buat itu adalah kita panggil hair removal
leher, di bahagian kaki. Sebab itulah lepas Sashna buat tu, Sashna tidak rasa ada bulu pun dekat bahagian kaki. So mana-mana bahagian pun Sashna boleh buat. Jadi bagi anda di luar sana yang rasa kecantikan tu susah untuk dicapai, tidak betul. Sebab kita hanya perlukan 30 minit sahaja untuk mendapatkan kulit yang lebih cantik dan lebih bersinar. Kan dapat? Betul ke Sashna?